Topik. tanpa bayaran. Kalau kata selangkah 1000 dari mencari hantu. Zaman dulu kebor balang, kalau dia tak laku. Tapi dengan tahlian kedua ditawak makan dia. Balang. Boleh kalau ada tajuk apa-apa boleh kita kongsi masa ada sikit ni pukul 5. Lepas tu ada ni apa dia bawa ajak pada Darul Hadis lah. Dia Ustaz Akhyari. Dia suruh tanya Pak Su apa dia ada orang duk bunyi-bunyi tentang Darul Hadis ni. Lagu mana? Oh, memang pukul genang tu bunyi. Tapi selalunya kalau tin bekas kita di dapur bunyi, berarti kosong, tak ada isi. Engineer duk periksa bangunan tungkat dia tu dia. Yang mana bunyi walaupun ada pasirnya, ada semennya, kacau tu tak merata. Mesti ada bunyi. Ya. Bunyi. Azan. Azan. Kalau kita pi, saya ingat tak sampai 1 som lah. Ya. Merah. Kalau saya buat soalan, pasal apa orang tak ramai pi? Ya, soalan. Tak ada duit. Pasal dalam agama ni dia tekan sangat pahala perut kita gantung plastik, tak isi apa pun kemuk. Kalau lah semayang asar ni 4 rakaat, setiap rakaat tu 2 sujud, terang-terang RM10, 8 sujud 80, dengan doa rokok naik 100. Cina pun main semayang. Asar 100, Zuhur 100, Isya 100, Maghrib dengan subuh tak apa, kira pahala 300 rumah kampung jambat sunyi. Tak habis-habis. Ini cerita saya pemuda masa suntuk. Zaman dulu orang duk motong di estate ni suami isteri kerana tekanan mandor. Mandor ni kikik tu banyak potong. Dalam satu kikik tu mesti habis dalam masa seminggu. Kalau depi hari yang ketiga dah bagi 2, dia kata ni ada 4 hari lagi, kikik ni dah bagi 2 dah. Dia bagi amalan dah. Kerana tekanan tadi ni suami isteri tadi, kalau kita dibagi peluang dapat jadi kaya, kita jangan tekan orang di bawah kita ni. Kerana Allah istip tadi nak dipecah, diutamakan pemotong getah tadi 4. Seorang 2 lu, 2 orang 4 lu. Jimat ni naik meningkat. Dalam naik meningkat tadi ni, jadi orang kaya baru ni datang tetamu tanpa diundang, main bermalam di rumah dia. Dia bercerita lah di tempat saya ni orang panggil hutan dara. Siapa nak buka hutan dara ni, cagaran bayarannya tu kita lepas sembahyang subuh pukul 6, pacak satu kayu, ya soban kita tak dah tu. Lepas tu berjalan lah sampai pukul 6 petang tadi mesti sampai tu. Kalau tidak dia pedawan jadi hilang. Dia pun janjilah sekian hari bulan sekian apa, kata nak pergi. Ribu orang tunggu malam tu buat jamuan. Pagi-pagi lepas subuh letak soban tadi di atas kayu pacak tadi. Ribu orang turut belakang kayu tadi. Tang mana dia kena pacak. Sampai pukul 12 tengah hari, bekal di belakang ni tak ada nak makan. Langkah kono pusing mai, orang belakang duk turun ni pacak kayu. Dah nampak lah. Nah, pacak yang pertama tu dia pun langkah kuih jarang bin rubah. Baru yang ramai tadi ni perkenal diri kami adalah hantu syaitan.
merasuk manusia yang pomok macam hang ni. Tajuknya berapa luas dan panjang tiap orang. Jadi sukat badan dia datang kecil. Berapa luas tanah diperlukan setiap orang. Kesimpulannya kata Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah jilid yang ke-6. Dia kata allati tas'ada lil insan arba'ah, yang dijamin bahagianya manusia dunia akhirat hanya 4, tak sampai 6. Yang pertama ar-risalah, siapa-siapa dilantik sebagai rasul kebahagiaannya terjamin dunia akhirat. Kedua an-nubuwah, siapa-siapa dilantik sebagai nabi kebahagiaannya juga terjamin dunia akhirat. Kedua-dua ni dikandung rapat serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nubuwah. Ini ada dua. Yang dua tak dikandung ni al-wilayah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya'nya, al-wilayah muktasabah, boleh besar. Al-wilayah habirah wal habir iza qalaba faqudawah tafa. Apa yang dah ada kalau kita cari faqudawah tafa, tak ada. Contoh sifat 20 wujud arti ada. Lawan tiada, mustahil tiada, wajib ada, dalilnya baharu alam. Dah wujud arti ada, lawan. Pasal apa duk lawan lagi, pecah peluh cari tak jumpa tak? Dah ada. Iman dan yakin. Jangan duk lawan-lawan lagi. Yang keempat, iman. Siapa ada bawa Quran? Ayat nombor 4 dan nombor 5 surah Al-Anfal. Ada bawa Quran? Siapa Hafiz? DQ. Al-Anfal ayat nombor 4. Ingat tak? Baca lah. Dah daripada awal. Satu yang 4. Dua mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون Tak. Innamal mu'minu. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Lagi. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Lagi. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup satu tinggal. Bin nama ni bagian nahu dia punya ada tu hasrid, alat lengkong. Dalam tagak ni saja tanah saya dibuat orang punya. Innamal mu'minun hanya sanya wa mu'min iza zukira tu majhul, tak kira siapa sebut. Iza zukira Allah wajilat hati. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Ayat-ayat Allah ni bukan saja Quran yang hancur lubuk liacih tu ni. Apa dia kata? Mereka tak mau kata bala.
Kalau Numi tak ada tempat rujuk. Kalau kata bala dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Bala, musibah, satu lagi. Ada tiga tu ni embah dengan dia. Bala, musibah, Ujian. fitnah. Fitnah. Ya. Wattaqu. Ni kebetulan. Bila kajang tu kosong, Datuk Anwar Ibrahim umum nak bertanding je tu. Kelang kabut semua. Terus apa nama lawyer kelang kabut tu, Abdullah Syafi'i dengan kawan-kawannya ulang balik bicara lama tu, dihukum 5 tahun. Itu pun jawab taku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Ayat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Al-Anfal. Ayat 25. Baca. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Ya, dengan Abdullah Syafi'i tu kawan-kawan dia hukum Anwar 5 tahun. Masuk 5 tahun ni, pilihan raya 14 ni dia masih dalam penjara. Tapi spesialnya Anwar, dia letak Israel dulu. Menang. Watak lu semua tu tengok. Bawa pergi cincin 24 juta. Anak dia juga bertanding dengan ketua UMNO, menang. Datuk Nur kecil hidup tahun tu pun menang dia. Mana UMNO, Anwar semua anggota dia. Nur Izzah. Yang ni ilmu ni belum saya cerita ke anda, tapi saya akan sebut dia. Pada pensil pen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huruf min. Pak mentua dia yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, apa namanya? Sayyidina Abu Bakar namanya. Sampai nama Sayyidina Abu Bakar, Mamba tak tahu. Tunggu bang. Patutnya untuk kena hafal. Saya masih ingat Sayyidina Abu Bakar dengan Bani Aslam tu ada tanah dia tepi tu ada pokok kurma, pokok tamak di atas padan. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata dia punya, Bani Islam kata sama. Kehendak Allah satu-satu dia belakang tu yang tak sesuai dari segi akhlak, dia suruh Bani Islam tu kata balik, Bani Islam tak mau. Akhirnya kerana bertengkar tu tepi kampung Bani Islam, semua beratus-ratus keluar ramai-ramai. Dia pergi bagi tahu orang kampung, tak kenal siapa ni. Tak kenal Sayyidina Abu Bakar, Pak Menteri Rasul. Kalau dia marah, Muhammad marah. Kalau Muhammad marah, Allah pun marah. Masuk kata rumah apa masing-masing, biar aku dengan dia. Sayyidina Abu Bakar kata dia kena ulang balik cakap aku, saya tak mau kata. Kalau tak mau saya bagi tahu ada Rasulullah, dia kata sila saya ikut. Sampai pada Rasulullah, dia cerita habis benda berlaku. Rasulullah tanya Bani Islam tadi, ya betul semua dia kata satu pun, tapi saya takkan kata kat dia. Rasulullah kata bagus. Sebenarnya orang kata Allahumma fid li Abi Bakar. Itu sahabat
hormat sementara tu. Kalau kita dia kata kami, kita terus kami. Banyak korang kena kisah. Apalagi dia kata kami, kita kata gajah. Salah. Itu cerita hormatnya sahabat. Jadi nama Bakar ni siapa pun tak tahu. Dia huruf Arab ni kalau sebut Abu Abi, mana kunyah. Anak dia nama Bakar. Jadi panggil Abu Bakar. Nama dia Abdullah. Ya, guru Abdullah. Yang kedua Pak Mentua dia Umar. Ain juga. Ketiga menantu dia Usman. Ain juga. Keempat menantu dia Ali. Yang ni saya belum bagi pelajaran kepada orang ramai. Seluruh ilmu Muhammad SAW masuk pada Pak Mentua dua, menantu dua. Itu yang meningkat dia. Kamu juga? Anwar, Alid. Perempuan ni? Azizah. Ain juga. Yang ni tu perempuan tadi Ustaz Adnan tak beritahu. Duk cerita untuk macam bayang semua orang tahu lah. Tu kitab jadi saya bagi dia semua saya muka surat. Berapa? 7 ada kajah tu. Baik, Mak. Dalam tu semua kita hikmat lah. Ada kajah. Tengok line nama ni. Dia mudah daripada Ahad. Ya. Jadi saya baca seulang balik ni sebab ni boleh lupa. Tengok line naik cenggah ke atas. Tengok lari line. Hari ni hari Selasa. Allahumma inni aqsamtu alaikum ayyuhal arwah udwiyah wa syukriyah biyawmi Selasa. Wa ma ahdasallahu fihi min a'malil khalqi wa ahwalihim an tusakhkhira li ya Allah ruhaniyah al-murih. Di bawah sekali. Wa ra'isum, dia punya ketua Samsamail ada. Akbil ayyuhal amir Ahmad. Jadi maknanya kalau kita tulis rajah tu di tapak tangan kanan, tulis satu lagi gantung arah kiblat, kita serulah. Bila dia nak bantu kita, dia bagi kemian dua merah. Kita pasang lah kemian tu, dia tiap-tiap hari. Dia panggil kuasa tiap-tiap hari. Semua ada lain-lain itu. Maknanya apa panggil mulu kusama. Raja tujuh. Saya dah bercakap banyak kali kalau tak sabit Abdullah Syafi'i itu buat fitnah itu, saya boleh naik kapal perang tu. Agung ada iring saya, Perdana Menteri iring saya, baru pilot tu start enjin tu lepas lah. Macam Muhammad SAW nak pindah kepada Madinah, ramai sahabat nak pegang tali unta dia kata lepas Allah Ta'ala pandu dan rujuk Abu Ayyub Al-Ansari seluruh dunia Amerika dipuncinya akan jumpa kita sekolah bumi sabar-sabar setiap hari satu kerajaan. Saya heran ni masuk Intas Miri dah jadi pergi buka kelas dia iaitu buku ni pun tak ada kan lah. Kitab ni sebenarnya hak ni pun tidak ada di pasaran kita. Kerana ramai pelajar kita di Mesir. Siapa bisa di Mesir? Kata setiap tahun bulan kita ingat ada pameran buku.
100,000 jadi tetapi bagi nama dia akak yang pameran tadi dia orang putus stamp. Kita bayar tu putus stamp daripada Yaman. Semua hikmah ada di situ. Hikmah ni bahasa Melayu kata apa? Tunggu orang padu ajak apa gambar. Yang Quran kata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasir. Kalau khair tu sikit bukannya hikmah. Kalau ada hikmah wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasir. Banyak baik. Catit nama pengarang tempat kita tu Ustazu Bisa. Masa nanti bulan pameran tu dia tak balik kanan. Saya belajar kita lebih 10,000 dah ada di sini. Tengok jam lebih berapa time? Ha? 5 minit. Ada apa aja? Bismillah kita balik. Minum. Ni tak boleh putus step tu. Itulah kau nak bawa pi dah banyak kitab saya pi tak pernah balik. Dek. Tu dia duduk teragak-agak. Saya putus step pun pi kedai Cina agak, kedai Melayu agak. Bahaya. Kalau ambil saat boleh tak? Tak boleh. Ustaz bukan berapa ni. Agak-agak hampa boleh jadi ustaz kita ni, amanah dia ni. Saya pernah pergi putus step. InsyaAllah. Tak tahu kat mana. Tu lah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya jangan kelam kabut lah. Nanti hari lain jumpa. Dia kata at-ta'an salamah wal ajatun nadam. Ya. Bahaya tu kalup-kalup. Biasa dia. Saya ambil kadang. Jangan bohong. Lepas ni, insyaAllah. At-ta'an salamah wal ajatun nadam. Kalau putus step pun tak boleh buat apa agak, kena mengaji dulu. Nak mengaji saya tak ajak orang pandang larang tadi seminggu tak boleh kentut. Kalau duit 100,000 pakai kutip lepas hidup Wan Harun orang kaya. Hidup tu saya kenal duit dia 7 juta di tabung haji. Sebenarnya tanah tu keluarga saya. Ya. Dia seh tanah tu nama Haji Abu Bakar, guru sekolah kebangsaan. Itu rumah depan dekat sungai tu kami panggil Mak Mahna. Kumpulan Haji Bakar tu 2 anak kawan. Ya. Ya, dan cucu dia seorang tu tak apa boleh cakap. Mana ada situ lagi dia dah isu. Keluarga saya. Jadi bila Haji Bakar mati, tanah tu isteri pertama apa nama Siak Majlis Ayat Hitam tu yang abang lipat saya tu dia Manisah Imam tu. Jadi Razak tu Siak. Anak Haji Bakar dia. Lagi isteri dia nombor 2 nama Habsah. Anak ada 3 orang. Mustafa kahwin anak orang kaya di Jitra.